Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menjalankan program Bicara Ramadan. Untuk pengetahuan semua, nama saya Aisyah Maisarah binti Fazli Faizal dari kelas 6 atas UKM. Saya juga merupakan seorang PSS. Jadi, pada hari ini marilah kita mengambil sedikit masa untuk mendengar tazkirah daripada saya, iaitu dengan tajuknya menghargai masa Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan hanya terjadi sekali setahun. Jadi, dengan peluang yang ada, kita haruslah melakukan perkara-perkara yang bermanfaat seperti mengaji, membantu ibu bapa dan melakukan ibadah. Janganlah kita melakukan perkara yang melalaikan seperti bermain video game, tidur, cakap kosong. Sesetengah orang menjadikan alasan puasa untuk tidur sepanjang hari. Seharusnya kita tak perlu melakukan perkara ini kerana bulan Ramadan hanya sekali setahun. Jadi apa salahnya untuk kita meluangkan sedikit masa hanya sebulan untuk melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Selain itu, jika melakukan pelbagai perkara yang baik dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan betul, kita dapat mengumpul pahala. Untuk pengetahuan semua, pahala yang dikumpulkan pada bulan Ramadan adalah berlipat kali ganda daripada bulan biasa. Oleh itu, kita perlulah memanfaatkan peluang yang ada supaya bersama-sama kita dapat mengumpul pahala yang ada. Jadi sekian daripada saya, sekian tazkirah daripada saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada kamu semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.